sijil peperiksaan, siapa yang mengeluarkan? Dikeluarkan oleh Dongjong United Chinese Schools Committee Association. Digunakan di sekolah menengah persendirian Cina, SMPC, medium pengajaran bahasa Mandarin. Kurikulum bukan kurikulum kebangsaan Malaysia, tidak di bawah Kementerian Kementerian Pendidikan Malaysia. UEC diwujud selepas 1961 apabila seorang menengah Cina enggan menyertai sistem pendidikan kebangsaan. Ini dia. Dia kata dia tak nak ikut. Kenapa sebagian kaum Cina mempertahankan dan mahu UEC diiktirafkan? Kita dengar hujah mereka, tidak lain tidak bukan adalah seperti berikut. Kita tengok, kita dengar. Mereka pemeliharaan bahasa dan budaya, itu tujuan mereka. Sebab itu mereka hendakkan UEC ini diiktirafkan. UEC dilihat sebagai benteng bahasa Mandarin. Mereka takut bahasa itu hilang dan sebagainya. Identiti pendidikan komuniti Cina, kalau kita bahasa Mandarin itu, mungkin mereka berfikir bahawa itu adalah bahasa identiti mereka. Apakah UEC ini boleh diterima di luar negara atau tidak? Terutama di universiti-universiti yang juga yang baiklah sekononnya. UEC diterima oleh Taiwan. Itu salah satu negara yang menerima UEC itu. China, Hong Kong, Singapura. Tapi Singapura itu terpilihlah. UK, Australia, sebahagian universiti yang boleh menerima sertifikat UEC ini. Ada yang beranggapan UEC ini lebih ketat akademiknya. Itu daripada segi mutu dan persepsi akademik UEC ini lebih berorientasikan STEM dan mathematics, the science, technology, engineering dan orang kata mathematics. Jadi kenapa mereka hendak isu autonomi pendidikan ini dibincangkan? Komuniti ini mahu hak menentukan sistem pendidikan sendiri, cara ala atau cara mereka tanpa campur tangan kerajaan. They want to be independent, UEC ini. Jadi, apakah realitinya kedudukan UEC ini di mata dunia? Kalau lihat dari kacamata dunia, UEC bukan sijil antarabangsa rasmi. Kena ingat. Ia tidak diiktirafkan secara universal. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok fakta penting UEC ini. UEC bukan setara IB, A-level ataupun O-level. Tak sama. Dia tak setara. It's not the same. Banyak negara hanya menerima secara kes demi kes. Kalau itu terpulang pada negara tersebut, pulang pada institusi tinggi tersebut menerima sertifikat ini. Bukan semestinya dia terus layak. Sebab pengiktirafan universiti dan pengiktirafan negara. Kalau negara mengatakan boleh diterima, dia diterima. Kalau universiti kata okey, boleh diterima oleh universiti. Ikut case by case. Banyak negara hanya menerima secara, orang kata tadi sudah kata, case by case. Malaysia bukan ketinggalan. Kerana dikatakan sebab kita tidak mengiktiraf UEC. Banyak negara tidak mengiktiraf sijil pendidikan etnik tertutup dalam sektor awam. Jadi negara-negara lain tidak menerima semudah itu UEC ini. So itu kita kata Malaysia di mana-mana lah. Bukan membantah, mengatakan okey, UEC boleh buat sendiri, tapi kerajaan Malaysia mungkin dalam keadaan sekarang kita kata tidak
nak menerima atau mengiktirafkan UEC. Tapi kita dengarlah ada suara-suara sumbang DAP mengatakan mereka juga memperjuangkan UEC ini sebab kata wajib untuk kaum Cina mengambilnya. Maka suara DAP pun sudah timbul, mereka mengalami kekalahan di Sabah, ya. Kalah teruk, bukan kalah sebarangan, itu kalah sampai dapat kosong, ya. Kosong. Jadi mereka pun sekarang ini memawalkan bahawa UEC ini patut diterima oleh kerajaan Malaysia. Kaum Cina di Malaysia bebas memilih, seperti mana yang kita dengar. Dia boleh pergi ke sekolah kebangsaan, sekolah swasta antarabangsa, sekolah agama kalau mereka minat dalam agama Islam dan sebagainya, sekolah persendirian Cina, ya ini UEC. Ya, kita tidak membantah, ya. Dalam seperti mana yang difahamkan, kerajaan memang memberi kebebasan untuk mereka memilih, ya. Pilihan itu sah. Tetapi setiap pilihan itu ada implikasi dasar negara. Yang paling sensitif, kita tengok. Ramai yang bercakap mengenai isu ini, ya. Patutkah UEC diterima sebagai kelayakan perkhidmatan awam di Malaysia? Ini banyak macam tu. Kalau mereka mendapat sijil itu, apakah mereka layak bekerja di perkhidmatan awam? Ya, di sinilah masalah sebenarnya timbul. Realitinya, tentu ada puan-puan, perkhidmatan awam, kena ingat, bahasa rasmi bahasa Melayu. Kena ingat. Dokumen undang-undang perlembagaan bahasa Melayu. Perkhidmatan awam institusi kedaulatan negara. Sebab itulah, bukanlah semudah itu kita nak menerima UEC ini boleh masuk sewenang-wenangnya dalam perkhidmatan awam. Ini masalah UEC. Mereka tidak mewajibkan bahasa Melayu. Itu UEC. Tidak mengikut sukatan sejarah negara. Tidak berada di bawah sistem kebangsaan. Mengiktiraf UEC itu perkhidmatan awam bermaksud negara mengiktirafkan satu sistem pendidikan di luar acuan kebangsaan untuk menguruskan negara. Ini bukan isu kaum, ya, tetapi ini isu kedaulatan negara, integriti nasional dan bahasa negara yang dipeliharakan oleh perlembagaan Malaysia. Ya, itu sebenarnya. Daripada kacamata itulah saya tengoklah. Jadi kadang-kadang kaum Cina ni tidak mengiktirafkan sijil Malaysia. Ini juga soal penting, jarang dijawab secara jujur. Jawapan ringkasnya, bukan semua, tetapi wujud kecenderungan dalam segmen tertentu. Hakikatnya, ramai lepasan UEC tidak mengambil SPM langsung. Itu dia. Ya. Ada yang tidak fasih bahasa Melayu. Ada yang menolak naratif sejarah nasional. Ada yang mahukan pengiktirafan negara tanpa menyertai sistem negara. Bermaknanya sepatutnya kalau kau nak UEC ini tak akan diiktiraf oleh kerajaan, ikutlah apa yang telah disediakan oleh negara. Sistem negara itu sedia di bawah Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Ini menimbulkan satu persepsi, mahukan hak penuh kewarganegaraan tetapi enggan menerima kerangka kebangsaan. Persepsi ini bukan dicipta tapi lahir daripada realiti sistem selari. Jadi nakkan UEC ini diiktirafkan, tetapi dalam masa yang sama kita tak menerima dan tidak enggan menerima sistem negara itu sendiri. Jadi orang kata macam mana jadi kita nak mengatakan you cannot, but then again orang kata terpulang pada kerajaan. Tapi saya rasa saya bukan nak menyokong atau membantah, tapi memberi satu jalan tengah. Kalau dapat UEC kena faham, kena faham. Ni kena faham Tuan Dong Jong ni kena faham juga.
Kalau nak mengenepikan apa ni keperluan oleh perlembagaan itu, takkanlah kita nak boleh menerima sebegitu mudahnya. UEC sah sebagai pilihan pendidikan komuniti, mereka boleh, ya, kaum Cina boleh nak mengikutnya, dan boleh diterima untuk sektor swasta boleh menerima sertifikat itu. Boleh diterima untuk universiti luar negara. Kalau mereka nak pergi ke universiti, ke Singapura, kat Singapura pun universiti pun terpilih. Mana universiti yang boleh. Ada juga mana universiti yang tidak boleh. Seperti juga di UK dan di Australia. Tetapi saya rasa tidak wajar dijadikan satu kelayakan automatik secara automatik dalam perkhidmatan awam. Tidak adil jika disetarakan dengan SPM tanpa syarat, bahasa Melayu dan sejarah. Mereka mesti belajar bahasa Melayu dan sejarah. Kalau tidak akan diiktirafkan. Ya. Tidak sihat jika menekankan negara untuk mengiktirafkan sistem yang menolak asas negara. Mereka tak terima, so we have no choice but to say no. Dan tidak akan recognize UEC seperti mana yang mereka hendakkan. Jadi orang kata jalan tengah seperti saya katakan, jika kerajaan mahu berkompromi, bukan wajib. Lepasan UEC wajib lulus BM setara SPM. Dia orang tak duduk, dia orang tak mengikuti SPM, macam mana tu Dan sementara itu wajib lulus sejarah Malaysia, itu wajib supaya mereka memahami pembentukan dan budaya orang kita, orang Malaysia sebagainya. Wajib ikut latihan integrasi nasional. Kadang-kadang mereka UEC ini tak boleh bercakap bahasa Malaysia macam mana tu. Jadi dua tiga sebab ini saya mengatakan bukan pengiktirafan automatik, ya, tanpa syarat ini pengiktirafan UEC akan melemahkan sistem kebangsaan dan membuka pintu fragmentasi nasional. Jadi maknanya kalau mereka tidak rasa-rasanya tidak mengikuti apa yang kita cadang, saya rasa saya pun bersetuju dengan sebahagian besar rakyat Malaysia di luar sana bahawa UEC ini tidak wajar diterima dan diiktirafkan. Itu pandangan saya. Jadi isu UEC ini bukan isu kebencian kaum. Kena ingat betul-betul. It is no hatred in it. Tak ada isu elements of hatred. Tetapi isu kesetiaan kepada sistem negara. Itu yang penting. You are Malaysian. You carry blue card. Identitikan. Takkanlah you nak tutupkan keadaan ini. So, jadi duduk dekat Malaysia, if you do not know any ABC, macam mana? Itu soalannya. If you want to be a true Malaysian, I didn't say that you are not Malaysian, but you have no choice. You have no choice. Mesti mengikut kerangka apa yang disediakan oleh negara. Sebuah negara berdaulat berhak menentukan bahasa pentadbiran. Itu dalam orang kata dalam perlembagaan. Sistem pendidikan teras, kita ada sistem yang telah pun dibuat, memang ada untuk pendidikan negara ni. Kelayakan penjawat awam memerlukan mereka yang mengetahui seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Dan itu bukan resis. Itu asas. Asas sovereignty of Malaysia. Jika orang kata kena berhati-hati. Kalau nak pun barang, tolonglah hormati bangsa lain. Kalau tak ada, janganlah sewenang-wenangnya minta tu, minta ni, dalam masa yang sama duduk di Malaysia tetapi tak menghormati
kerengkai yang telah diwujud sebagai sebuah negara yang berdaulat.